Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita telah berjaya melaksanakan program Dialog Ramadan peringkat sekolah dengan jayanya dan penuh pengisian yang bermakna. Program yang diadakan sepanjang bulan Ramadan ini bertujuan untuk memupuk penghayatan terhadap bulan yang mulia di samping menyemai nilai-nilai murni, keinsafan, kesabaran dan kasih sayang dalam warga sekolah. Baiklah, bagi merumuskan program yang telah berlangsung ini, saya ingin menjemput Ustazah Ainul Husni binti Harun untuk berkongsi pandangan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama Ustazah, apakah rumusan atau maklum balas Ustazah berkaitan pelaksanaan program Dialog Ramadan yang telah kita laksanakan? Baik, terima kasih kepada Puan Liliwati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berlangsungnya program ini dengan jayanya. Sebelum itu, untuk makluman, program ini adalah anjuran bersama Panitia Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Pusat Sumber dan Pendidikan Seni. Program ini Alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat baik, terutama dalam tadarus Al-Quran. Kerana julung kalinya kita adakan program bersama gabungan guru-guru dan murid-murid sehingga kita semua dapat khatam Al-Quran bersama. Selain itu, murid juga sangat berminat dan memberi sokongan yang padu dalam semua acara yang kita pertandingkan. Antaranya kad hadisku, qasidah, hafaz surah Al-Mulk. Alhamdulillah, program ini akan kita teruskan dengan sokongan dari para pentadbir dan semua guru, insya-Allah. Baiklah Ustazah, soalan saya yang kedua, apakah harapan Ustazah terhadap program ini pada masa akan datang agar dapat memberi manfaat yang lebih kepada murid-murid sekolah? Untuk masa akan datang, kita perlukan juga terus sokongan daripada semua warga sekolah, baik pentadbir dan guru-guru dan murid-murid. Tanpa semua sokongan ini tidak mungkin kita dapat laksanakan. Dan terima kasih juga saya kepada semua jawatan kuasa Panitia Pendidikan Islam. Dan untuk masa akan datang, kita akan teruskan kerana platform ini dapat memberi satu nilai tambah yang baik di kalangan murid-murid. Nilai murni, bukan sahaja kepada dari segi kemantapan Al-Quran di kalangan murid, malah akhlak yang baik untuk murid cinta kepada melakukan amalan yang baik. Baik, terima kasih Ustazah atas perkongsian sangat bermakna. Semoga segala pengisian dan amalan sepanjang program Dialog Ramadan ini terus diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Akhir kata, semoga program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang dalam usaha membentuk murid yang berakhlak mulia, berilmu dan beriman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.